Jadi sebaiknya bagi orang yang semayang tak tinggal dah ni, kita mula sekarang dapatkan pengertian bacaan dalam semayang dari takbir sampai salam. Ramai ustaz-ustaz balik Mesir Jordan dia buat buku kecil terjemah bacaan dalam semayang, betul tak? 3 riyal 4 riyal, beli letak celah metal rezek tu, betul tak? Siapa kat lapilak masjid tengok, oh makna gitu Allah berkabira, baru aku tahu. Sambung-sambung, betul tak? Hijau jalan, faham? Siapa mesrema merah pula, waktu baik pula, oh Rabbil Fili, makna ya Tuhanku ampunkan aku. 3 bulan mu tak payah tengok, mu ingat semua, betul tak? Bila kita baca dan kita tahu makna, lebih baik. Faham lagi? Lebih khusyuk. Bermula daripada hari ini, kita semayang, kita tahu makna, kita tahu apa rahsia di setiap pergerakan solat. InsyaAllah itu salah satu cara untuk meningkatkan khusyuk dalam semayang. Tuan-tuan tengoklah makna ucapan-ucapan Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar sesiapa sahaja yang memujinya. Seronoklah kita waktu tu nak puji Allah, seronok. Sebab tu bila imam sebut Sami'allahu liman hamidah, kita sebut Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, lakal hamd, kepadamu lah wahai Allah segala pujian.